Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, Ja'far bin Abu Talib ini rupa dia hampir sama dengan Nabi. Jadi dalam ramai sahabat-sahabat Nabi ni ada 5 orang yang muka mereka ni hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak orang sekali pertama tak jumpa Nabi, kemudian jumpa lagi sekali Ja'far, ingatkan tu Nabi. Ada macam tu. Ada 5 orang yang sama rupa macam Nabi. Di antaranya Abu Sufyan bin Haris, Qutsam bin Abbas, As-Sa'id bin Ubaid, Hasan bin Ali, ini cucu Nabi, dan juga Ja'far bin Abi Talib. Jadi cuba kita bayangkan rapatnya Ja'far ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan irih dia pun hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidaklah seperti adik-beradik dia yang lain. Adik-beradik dia yang lain orang kenamaan di Mekah. Tapi Abu Talib adalah salah seorang pemerintah juga di Mekah, berpengaruh. Selagi mana dia hidup, dia tak bagi orang mengganggu Muhammad. Walaupun Muhammad dah menerima Islam dan berdakwah dengan Islam, ramai yang mengejek dan menfitnah baginda, tapi mengusik jangan. Jangan pukul anak saudara dia ni selagi dia masih hidup. Itu kelebihan Abu Talib. Tapi dari segi kebendaan dia miskin, tak seperti bapak-bapak saudara yang lain. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan salah seorang daripada adik-beradik kepada Abu Talib, namanya Abbas bin Abu Talib. Jadi begini pun bincang, dia bercakap kepada Abbas, bapa saudara kita ni, bapa saudara dia, tapi adik-beradik dengan Abbas. Abu Talib seorang yang susah. Jadi anak-anak dia pun ramai. Apa kata kita ringankan, sebab Nabi dah berkahwin dengan Khadijah. Khadijah ni korporat besar di Makkah. Abbas pun orang yang senang. Jadi Nabi kata kepada Abbas, apa kata, kita ringankan beban Abu Talib, kita ambil anak-anak. Kita ambil seorang, kau ambil seorang, saya ambil seorang. Jadi Abbas pun setuju. Akhirnya Abbas memelihara Ja'far bin Abi Talib, manakala Nabi SAW memelihara Ali bin Abi Talib. Ini untungnya Sayyidina Ali, dia berada di rumah Rasulullah SAW. Ini bermakna Ali bersama dengan Khadijah satu rumah, bersama dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni seorang hamba yang dibeli oleh Khadijah untuk menguruskan hal-hal rumah, untuk meringankan beban dia. Jadi besarlah Abbas membesarkan Ja'far bin Abu Talib. Sehinggalah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Islam, turun daripada Gua Hira, yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah semua yang berada di rumah Rasulullah. Khadijah, isteri baginda, menganut agama Islam. Ali bin Abi Talib menganut agama Islam. Zaid bin Harisah yang berada di rumah Nabi juga menganut agama Islam. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya mereka ni dapat hidup bersama Nabi pada satu masa. Manakala Abbas menjaga Ja'far bin Abi Talib, Ja'far juga memeluk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau kita baca saja sirah, tidak disebut Abbas. Sedangkan Abbas ni sebenarnya sangat rapat dengan Nabi. Kemudian Ja'far, anak peliharaan dia, anak angkat peliharaan dia tu masuk Islam, tapi tak disebut Abbas masuk Islam. Ahli sejarah semua tertanya, Abbas ni dia masuk Islam ke tidak ni? Sehingga kan bila Rasulullah SAW nak berhijrah ke Madinah, tidak diketahui Abbas ini Islam ataupun tidak. Tapi kebanyakan ulama mengatakan
Abbas ini memeluk agama Islam, tetapi dia tidak masyhurkan di atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi pada malam Bai'ah Aqabah berlaku perjanjian musim haji, di mana orang Madinah yang telah memeluk Islam ramai bila mereka buat haji kali yang ketiga. Pusingan yang ketiga. Pusingan yang pertama 6 orang masuk Islam, benih kepada umat Islam di Madinah. Kemudian balik ke kampung mereka di Madinah selepas musim haji, diislamkan beratus-ratus orang di Madinah. Tahun depan bawa 12 wakil. Kemudian balik semula ke Madinah selepas musim haji tamat, beribu pula masuk Islam. Tahun berikutnya mereka menghantar 75 orang Islam untuk mengerjakan ibadat haji. Bila mengerjakan ibadat haji, tuan-tuan, malam itu mereka buat perjanjian Bai'ah Aqabah, dihadiri oleh 75 jemaah haji Islam daripada Madinah, dan Nabi bersama Abbas. Pun tidak disebut dalam mana-mana kitab Abbas ni Islam ke tidak. Tapi ada sejarah nampak bahawa Abbas sebenarnya Islam, cuma Nabi tidak memasyhurkan kepada orang-orang di Mekah. Mungkin dia sebagai perisik, penyimpan rahsia dan juga merisik rahsia-rahsia di Mekah. Wallahu a'lam. Jadi Abbas ni memelihara Ja'far bin Abi Talib, dan Ja'far memeluk agama Islam. Kemudian bila tentangan berlaku begitu hebat di Mekah, maka Nabi SAW menyediakan ramai sahabat, saya tak pasti bilangan, lebih kurang mungkin dalam 80 orang ataupun berapa orang, untuk berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kerana jika sekiranya apa-apa yang berlaku kepada orang Islam di Mekah, dibunuh semuanya ke, maka masih ada lagi Islam di satu tempat lain sebagai backup. Maka Nabi memilih Ja'far ini sebagai ketua mereka, dan Ja'far bin Abi Talib bersama isterinya dan rombongan bertolak ke Habasyah. Ini Ja'far diberi tugas yang berat. Apa tugas dia? Menjaga umat Islam di satu negara yang mencabar. Kalau ibarat zaman sekarang ini, sebab sejarah ini berulang, ramai daripada pendokong-pendokong gerakan-gerakan Islam, lebih utamanya daripada negara-negara Arab, yang diseksa, yang dipenjara. Di Mesir saja 50,000 ahli gerakan Islam, Ikhwan Muslimin dipenjara di Mesir, di Jordan juga dipenjara dan sebagainya. Akhirnya mereka ini melarikan diri di negara Barat, di negara Eropah, di negara Amerika. Sebab itu banyak pusat-pusat Islam di dunia. Di Amerika beratus-ratus, di Eropah beratus, di Jepun, di China, di Afrika pun ramai orang Arab gerakan Islam yang berlindung di sana. Dan mereka bukan duduk diam. Akhirnya negara-negara di mana mereka berada itu pula berkembang Islam di sana. Itu yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bila tekanan semakin hebat, maka Nabi menyediakan sahabat ini pergilah hijrah ke satu negeri yang ada raja la yazlimu ahada. Dia tidak menzalimi sesiapa. Nabi tahu daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Najasyi ini, Raja Najasyi, Raja Habsyah ini tidak menzalimi sesiapa. Jadi tugas yang besar ini diberi kepada Ja'far bin Abi Talib. Apa pengajaran ni tuan-tuan? Bumi Allah ini luas. Kalau kita boleh berjuang di negara sendiri, berjuang. Kalau ditakdirkan tak boleh berjuang di negara sendiri, tekanan, penindasan dan sebagainya, maka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini luas, maka berjuanglah di tempat yang lebih selamat dan lebih subur untuk Islam.